Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alimna innaka ta'alim alaina innaka amin. Cuba boleh duduk. Nanti saya cikgu. Jadi cikgu nak tanya, apa yang kita mahu belajar ni? Kamu semua tahu tak apa yang kita nak belajar ni? Tak tahu dah, tahu dah cikgu. Okey, tak tahu. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan video. Cikgu akan tunjukkan video. Sebelum tu, cikgu nak kamu semua catat amalan baik yang dipaparkan dalam video ni. Kamu semua tahu kan tentang amalan baik? Tahu. Okey, jadi kamu catat amalan baik dan cikgu akan bagi beberapa soalan. Jadi kamu semua fokus ya. Okey, cikgu. Nampak kan? Nampak. Jadi, kamu dah faham kan tentang video ni kan? Faham kan? Okey. Jadi, daripada video yang dipaparkan tadi, cikgu nak tanya, apakah amalan baik yang terdapat dalam video tersebut? Boleh sama-sama sukarela nak jawab? Amin cikgu. Okey, Amin jawab. Perbuatan baik dia macam tolong-menolong. Okey, tolong-menolong. Yang lain? Okey, Amin, terima kasih. Yang kedua? Bersedekah. Oh, bersedekah. Kalau bersedekah tu awak nampak dalam scene yang mana? Yang ada orang bagi kita juga untuk. Okey, betul. Yang ketiga, ada lagi tak amalan yang baik? Dia bagi makan ayam dekat anjing, ayam dan bayi. Okey, jadi amalan baik dia? Dia baik hati kan? Baik hati. Betul, dia baik hati. Dan apa amalan lagi? Satu lagi cikgu nak tanya, apa amalan baik yang ada terdapat daripada video ni? Apa? Menghormati orang tua. Okey, betul, menghormati orang tua. Jadi daripada video ni, cikgu, jadi kamu semua dah tahu kan, ni tentang amalan baik kan. Jadi dalam kehidupan kamu amalkan tak amalan baik ni? Amalkan kan. Jadi cikgu nak tanya satu soalan. Macam mana kamu amalkan amalan baik yang ada pada video ni dalam kehidupan kamu? Contoh tadi, amalan baik dia baik hati, dia bagi makanan dekat anjing kan. Tapi kalau dalam kehidupan kamu, macam mana kamu amalkan amalan baik? Ada lagi tadi amalan baik tadi kita tengok adalah tolong-menolong. Jadi apa yang saya amalkan dalam kehidupan saya ialah saya tolong rakan saya kalau dia memerlukan bantuan. Okey, betul. Masih lagi ya. Jadi berdasarkan amalan-amalan baik yang cikgu tunjukkan dan kawan-kawan jawab semua tadi, jadi kamu tahu tak apa kaitan dengan pembelajaran kita hari ini? Kalau dalam subjek sastra, apakah amalan baik ni berkait dengan apa? Nilai. Betul, nilai murni. Jadi hari ini cikgu akan ajar tentang nilai murni yang terdapat dalam kuantum nilai insan
Enterprise. Kamu semua dah faham kan tentang maksud amalan maksud kuantum nilai instan kan? Sebab minggu lepas kamu dah belajar kan tentang maksud. Okey, minggu sebabkan kamu dah faham maksud, jadi cikgu akan mengajar nilai. Objektif untuk pembelajaran ini adalah untuk membincangkan sekurang-kurangnya 4 daripada 6 nilai bumi yang terdapat dalam kuantum nilai instan dalam berat melalui aktiviti penerapan. Untuk aktiviti yang pertama adalah aktiviti sentuhan nilai. Jadi kamu nampak kan? Nampak cikgu. Okey, ni papan apa? Sentuhan nilai. Okey, betul. Ini papan sentuhan nilai. Sekejap lagi cikgu akan terangkan berkenaan permainan papan aktiviti sentuhan nilai. Sebelum kita laksanakan aktiviti sentuhan nilai, cikgu nak kamu semua duduk dalam pasangan. Okey, 2 orang dalam satu kumpulan. Okey, dah semua dah ada pasangan masing-masing? Dah kan? Jadi dekat sini cikgu akan ambilkan kamu pen. Setiap satu kumpulan akan dapat pen. Dan kamu letak di tengah-tengah meja. Biar kamu dan pasangan kamu dapat ambil pen tu, okey? Okey cikgu. Jadi sekarang okey dah. Sekejap. Aktiviti ni cikgu nak aktiviti tepuk tambah pen. Kalau cikgu cakap pen, kamu ambil pen. Okey. Kalau tepuk tambah pen. Okey, yang pen tu kamu semua kena berebut ya. Okey cikgu. Okey. Cikgu nak kamu semua berdiri boleh? Boleh. Okey. Okey, faham tak? Tepuk tambah pen tambah pen. Okey. Semua faham kan? Okey. Menghadap pasangan masing-masing. Terfokus dengan arahan cikgu, okey? Okey cikgu. Tepuk tambah tepuk tambah tepuk tambah tepuk tepuk tambah tepuk pen. Okey. Siapa yang dapat pen adalah pemenang. Jadi siapa yang tak dapat pen tu, kejap lagi kamu semua akan jawab. Okey, sebelum tu, okey kamu semua boleh duduk. Semua boleh duduk. Cikgu akan berikan petikan tentang rangkap bantuan nilai instan. Kamu dalam pasangan. Kamu semua dimudahkan untuk baca pantun itu dan kamu tengok apakah nilai yang terdapat dalam pantun itu. Cikgu akan bagi masa untuk kamu baca pantun itu. Okey, jadi kamu dah baca pantun? Dah. Kamu rasa ada tak nilai murni dalam pantun tu? Ada cikgu. Ada cikgu? Ada? Ya. Okey, jadi cikgu nak kumpulan mana yang dapat rangkap pertama? Amni cikgu. Okey, kumpulan Amni. Siapa yang kalah tadi? Amni. Okey, Amni akan datang ke hadapan dan sentuh nilai murni berdasarkan rangkap satu. Yang ni cikgu.
Okey, Amni baca rangkap dan cakap nilai apa yang terdapat dalam rangkap tersebut. Rangkap 1, bahawa denak bersarkan rotan di dalam semak, sangkut di dahan sedepa, tempat gantungan. Nilai anak kerana ketatan, nilai emak kerana asuhan, nilai bapa kerana tanggungan. Nilai dia nilai kasih sayang kerana ibu ni sentiasa mengasuh anak dengan penuh kasih sayang. Okey, betul tak? Betul. Okey. Sekarang rangkap yang kedua. Siapa kepada rangkap kedua? Okey, Aliatul. Nilai keadilan. Okey, baca rangkap. Menjelang senja di kampung Pangkas, mencari hadiah di dalam rumah untuk dicampurkan dalam adunan. Nilai pekerja jalan tugas, nilai penyindia adil saksama, nilai majikan penuh keihsanan, nilainya nilai keadilan. Nilai keadilan. Betul tak? Betul. Okey. Sekarang rangkap keempat. Okey. Rangkap keempat. Secara sekejap di tengah hari menjumpa laki di kawasan berbaju bekerja di bersama. Nilai rakyat pada negeri, nilai tinggi ada wawasan, nilai raja berbudaya agama. Rangkap keempat ni, nilai dia adalah ni cikgu, nilai beretika, mematuhi garis panduan yang ditetapkan dengan penuh tanggungjawab dan menjalankan tugas. Okey, betul tak? Betul. Dan di tangan cikgu ni ada rangkap 3. Boleh tak siapa yang suka rela baca rangkap ni dan analisis, bincangkan nilai yang terdapat dalam rangkap ni. Arifah? Okey. Kawan ini menjadi pilihan Pak Pinjam seada rusak kau sorak menolong dan ini teruskan berfikiran dan kedua berkibar rasa dan sekampung kalau menolong. Bila dia nampak mengamati, kita perlu hari ini dalam memilihkan seseorang dan institusi. Okey, betul tak? Betul. Okey, tanya semua. Jadi, kamu semua dah fahamkan setiap rangkap tu ada nilai murni. Okey, macam tadi rangkap pertama nilai murni dia kasih sayang. Kasih sayang. Dan dalam rangkap pertama juga sebenarnya ada satu lagi nilai murni, iaitu nilai ketaatan. Okey. Dan rangkap yang kedua tadi, rangkap kedua nilai keadilan. Nilai keadilan. Okey. Dan rangkap ketiga menghormati. Rangkap keempat beretika. Dan tapi rangkap keempat ada juga satu lagi nilai murni, iaitu nilai bekerjasama. Okey. Siapa semua dah faham kan? Faham. Seterusnya adalah aktiviti teka silang kata. Kamu semua pernah mainkan aktiviti teka silang kata? Okey. Aktiviti teka silang kata ni, cikgu akan bahagikan kamu kepada 2 kumpulan. Satu kumpulan terdiri daripada 3 orang. Okey. Dan sekarang cikgu akan edarkan kertas teka silang kata. Satu kumpulan satu. Jadi berdasarkan teka silang kata ni, cikgu telah letakkan kata kunci di bawah. Kata kunci ni akan menentukan nilai apa yang terdapat dan patut diisi di teka silang kata. Kamu semua faham kan? Faham. Kata kunci ni dia adalah maksud daripada rangkap pattern tadi. Jadi kamu semua boleh baca dan bincang dalam satu kumpulan dan letak nilai murni apa. Boleh cikgu. Dah boleh start.
Nampak? Betul ke? Kamu yakin ke? Betul. Okey. Jadi itu terkesilang kata ni. Komisi apa tadi? Komisi apa dalam kotak tadi? Okey. Jadi cikgu nak kumpulan Amni dulu baca soalan satu dan bagi jawapan. Konsep kebiasaan dan baik yang satu menghormati. Nilai menghormati. Betul. Okey, kumpulan anda, soalan yang nombor 2. Okey. Soalan nombor 2, setiap warga negara perlu berbudi pekerti dan mempercayakan sikap tidak memungkinkan diri. Nilainya adalah beretika. Beretika, betul tak? Betul. Pandailah. Okey, yang ketiga. Okey, kumpulannya. Penduduk sekampung perlu menunjukkan sikap bantu membantu dan bersedia secara sukarelawan menyertai kegiatan organisasi. Jawapannya kerjasama. Kerjasama betul tak? Betul. Betul. Kenapa betul? Apa kata kuncinya cakap tu kerjasama? Sebab dia bantu membantu. Okey, bantu kan, pandai. Okey, soalan yang keempat. Kumpulan. Okey, Aliana. Seorang penyedia yang berkhidmat perlu menyerahkan amalan pembahagian tugas kepada pekerja yang dengan tidak berat sebelah dan sama. Jawapannya keadilan. Okey, betul tak? Nilai keadilan. Betul. Kenapa betul? Apa kata Ada kunci? bahagian tugas tak berat sebelah dan tak sama. Okey, pandai Aliana. Betul. Dan soalan kelima. Arifah. Amni. Anak yang baik dan bertanggungjawab dapat dinilai melalui sikap ketaatan terhadap yang tidak bapa. Nilainya ketaatan. Ketaatan, betul tak? Ya. Betul. Mudah ni kan? Okey. Dan soalan yang terakhir. Soalan terakhir, soalan ke-6, ibu yang sentiasa membimbing dan mengasuh anak-anak dia dengan sempurna. Nilainya nilai kasih sayang. Nilai kasih sayang. Betul tak? Betul. Betul. Yang pandai ya, kamu semua pandai? Pandai. Alhamdulillah. Jadi pada aktiviti terkesan ada tadi, kamu faham tak kaitan dia maksud rangkap pantul tu dengan nilai tadi? Jadi kamu faham tak apa maksud pantul nilai insan? Kalau cikgu nak tanya, ibu yang sentiasa membimbing dan mengasuh anak-anaknya dengan sempurna, itu rangkap berapa tadi? Rangkap satu, okey. Nilainya? Kasih sayang. Okey, betul. Okey, aktiviti yang seterusnya. Okey, jadi sini kamu boleh nampakkan jawapan terkesan kata. Okey, semua lah. Okey, tanya semua, dapat semua. Okey, sekarang disebabkan kamu semua dah faham tentang nilai bunyi yang terdapat dalam pantul dalam kerat nilai insan, cikgu akan membuat latihan pengukuhan. Jadi, latihan pengukuhan ni ada quiz. Kamu semua kena salin dan jawab soalan yang diberikan. Kamu semua salin dan kamu duduk dari kumpulan tadi dan seorang wakil daripada setiap kumpulan akan beri jawapan yang boleh? Boleh. Kamu semua nampak kan daripada paparan ni, ini adalah pantul nilai insan. Pantul nilai insan. Jadi soalan yang pertama, nyatakan dua nilai murni yang terdapat dalam pantul tersebut. Dan soalan yang kedua, bagaimanakah nilai murni yang terdapat dalam pantul ini dapat membentuk masyarakat yang harmoni. Jadi kamu semua tulis dan bincang dan berikan jawapan.
Ya, soalan kedua bagaimana? Jadi kamu boleh uraikan. Dah siap ke? Belum. Betul. Siap dah cikgu. Siap dah. Hebat lagi boleh dia laju. Best student. Okey, kebelah ni masih lagi. Siap lama dah. Aduh, tiba terdagang. Kepada tulis je tu. Ya, kami mengamalkan nilai diri. Wow, bagus lah kamu yang betul-betul mengamalkan. Mengamalkan nilai murni. Okey, jadi sebabkan kamu semua dah siap, cikgu nak pilih kamu semua nak saudara yang betul nak cikgu pilih ke pulang mana nak hilang. Pilih. Okey, cikgu pilih. Ya, Cikgu pilih. Okey. Untuk soalan yang pertama, cikgu nak kumpulan Arifah. Okey, cikgu nak kumpulan Arifah. Baca dan bagikan jawapan. Berdasarkan dua nilai yang terdapat dalam pada penuh tersebut dan beri kasih sayang dan kebenaran. Okey, kata atas. Betul tak? Betul. Tapi sebelum tu cikgu nak tanya, ni pantun rangkap tu berapa? Rangkap pertama Yang kedua, okey, pandai. Okey, soalan yang kedua, kumpulan Laila. Yang saya cikgu. Okay, bagaimanakah nilai murni yang terdapat dalam pagi ini dapat menentukan harapan apa? Okey, bagaimana saya bagikan ambil contoh daripada nilai kasih sayang kan. Nilai kasih sayang ni dia mewujudkan rasa empati. Hari ini kata pada mesti kerana tanpa kasih sayang ni masyarakat akan menjadi bencana. Wah, betul kan? Betul kan? Kamu setuju tak? Setuju. Okey, pandai. Jadi, betul lah daripada nilai murni ni dia boleh membentuk masyarakat yang bagus. Jadi, sebabkan kamu semua dah faham, kamu semua dah buat latihan apa semua. Jadi, alhamdulillah. Sesi penutup dan refleksi. Jadi cikgu harap kamu semua fahamlah tentang nilai murni yang terdapat dalam pantun nilai. Apa gerak? Tangan gerak. Okey. Berdasarkan pengajaran cikgu tadi, terdapat 6 nilai murni. Nilai murni yang pertama, kasih sayang. Nilai murni yang kedua, ketaatan. Dan nilai murni kasih sayang dan ketaatan ni terdapat dalam rangkap yang satu. Okey, nilai murni yang ketiga. Apa nilai murni yang ketiga tadi? Hormat menghormati. Okey, betul. Nilai murni yang keempat, apa lagi nilai murni yang tadi kita belajar? Bekerjasama. Nilai murni yang kelima? Dan nilai murni yang terakhir? Keadilan. Okey, pandai. Jadi daripada pantun nilai insan ni kita dapat lihat terdapat banyak nilai murni yang kita boleh pelajari dan amalkan dalam kehidupan kita. Macam nilai nilai kasih sayang pada rangkap pertama tadi, menceritakan tentang ibu yang sentiasa mengasuh anak dengan penuh kasih sayang. Jadi kamu dapat lihatlah nilai itu adalah nilai kasih sayang.
Sekarang cikgu akan di depan ni ada papan infeksi. Jadi sekejap lagi cikgu akan berikan kamu kertas dan kamu tulis infeksi. Okey cikgu, boleh. Okey, infeksi, kamu boleh tulis perasaan yang kamu baca belajar hari ini, apa perasaan kamu hari ini dan apa yang kamu belajar. Dah siap. Boleh tak cikgu nak pilih seorang sukarela ke depan baca difeksi? Ada, okey. Ada boleh datang ke depan dan baca difeksi? Boleh. Semuanya ada. Refleksi hari ini, perasaan yang pertama perasaan saya sangat gembira dan seronok. Yang kedua, apa yang kamu belajar hari ini, saya belajar nilai dalam pandu nilai besar. Kita contoh dengan gambar pandu. Okey, terima kasih. Okey, jadi kamu semua boleh Okey, jadi kamu semua boleh kelitkan infeksi. Okey. Tadi kamu semua dah faham kan apa pembelajaran hari ini? Faham, cikgu. Jadi sebab kamu semua dah faham, cikgu ada sedikit ganjaran bagi tulen. Sedapnya. Cikgu. Kenapa cikgu bagi ganjaran? Sebab kami bijak. Sebab kami bijak. Itu nilai riak kan kita buat. Astagfirullahaladzim. Sifat-sifat. Bukan nilai. Okey, terima kasih semua. Terima kasih, cikgu.